Ni dia tak boleh hiris-hiris empat segi gitu. Nanti kalau makan tak sedap. Baru kita buat tipis-tipis gitu. Bau sedap makan. Masam-masam. Letak budu, cili padi. Kalau ada orang suka bawang putih kalau tak ya. Asam limau, bawang merah. Lepas tu lah cili padi tu kita tumbuk halus-halus. Kita buat pekat-pekat. Biar kuah dia tu sikit, tapi orang makan tu ya Allah sedapnya. Gula jangan tinggal. Gula sebut perasa. Biar hancur, jangan kasar-kasar. Tempat tu. Buat daripada besen besar supaya dia tak terabur. Baru kita pindah ke piring macam ni bila dah siap. Okey, stop dulu. Ini dah sambal dia, Umi dah ketuk. Kita letak ni paus ni. Letak paus. Letak paus semua. Ini buat untuk sambal budu belam paus korang panggil paus pula. Okey. Dia kena lenyek-lenyek. Dan kita letak dalam tu je. Itu je. Tak sedap makan. Kita kena tumbuk-tumbuk dia dulu. Kita bagi dia manfaat. Kalau nak tambah gula lagi boleh. Kalau sambal belacan gini je dah. Tak payah tambah budu. Kalau nak budu, kena tambah budu. Kalau nak sambal belacan, kena banyak lagi lada. Boleh tambah cili kering. Okey, nanti macam ni. Ni nampak ni, hafal ni. Mami tak ajar pula lain kali. Sedap nampak. Sebab dia cili pelam tu muda sangat. Boleh campurkan dengan budu. Lepas tu boleh perah asam limau kalau nak. Ni boleh makan lama boleh ambil dalam peti kalau nak makan. Campurkan dengan budu. Budu tu lagi banyak lagi sedap sikit, banyak lagi lebih sikit. Makan lah. Jadi dia pekat kan. Perahkan asam limau siap. Dia cicah dengan ikan. Dia kalau nak sedap lagi, isi ikan ni racik-racik, letakkan sambal pelam budu ni. Sedap tak kakak? Kita orang dah buka puasa ni makan lagi. Macam mana rasa dia? Kak Ani buat. Sedap dah, Umi ajar. Cuba makan dengan ikan goreng ataupun ikan bakar.